Okay, next. Hai. Hai. Selamat datang ke Akademi Menembak Nusantara. Thank you. Saya pelajar baru dekat sini. Tahu. Sudah tahu. Macam mana cik boleh tahu? Ni pendaftaran pelajar baru. Kalau ditulis tandas awam, mungkin saya tak tahulah. Awak kena bayar 50% untuk masuk. Okey, saya bagi tahu saja. It's okay, tak apa. Nama awak kat sini Alex Yong. Ya, Yong. Bukan Alex Yung Alex Yong. Saya dari Kelab Memanah Hoi. Awak tahu kan ni Akademi Menembak? Akademi Menembak macam ni, menembak. Ya. Memanah Ya, macam I ni. know. Ya, tahu. Tapi saya ada ambil subjek struktur pistol sukan dengan sejarah sukan menembak. Dua-dua lulus. Bagus. Tapi kalau nak belajar menembak, dua subjek tu tak cukup. Kena biasa pegang pistol daripada kecil. Barulah ada jiwa menembak tu ada kan. Dia lain dengan disiplin memanah lain kan. Ya, betul lain. Dekat sini ada 4 subjek khas untuk kami pilih kan. Sains memanah, kinematik dan kinetik memanah, fizik memanah, aerodinamika anak panah. Saya ambil kos sains memanah. Okey. Ya. Saya pun tak faham kenapa pengurusan akademi saya buat macam ni. Awak lulus subjek struktur pistol sukan, lulus sejarah sukan menembak, Betul. kan? Tapi kat sini awak nak belajar sains memanah. So apa guna awak ambil subjek pasal menembak hari tu? Kalau datang sini nak belajar manah lagi, betul tak? Ya. Ke awak salah tempat? Saya ulang balik. Ini memanah macam ni tau, memanah. Menembak macam ni. Ya, saya tahu. Saya punya adik Kadika pun sudah tahu. Tanyalah pengurusan akademi encik. Dia orang yang bagi laluan, saya ikut saja. Kan dia orang dah bagi, saya masuk saja. Dah macam student UEC dah awak ni. Itulah. Wajib lulus BM, wajib lulus sejarah, tapi masuk IPTA cuma boleh ambil degree sastra pengajian bahasa Cina, linguistik Cina. Apa guna lulus BM dengan sejarah hari tu? Betul tak? Ya, itu syarat untuk masuk lah encik. Membuktikan pelajar UEC pun fasih bahasa Melayu dan tahu sejarah Malaysia. Bukti yang diorang pun ikut dasar pendidikan kebangsaan, sama seperti sekolah kebangsaan dan lain. Apa yang awak boleh buktikan dengan ambil 2 subjek menembak ni? Sedangkan pelajar lain yang nak masuk akademi ni kena ambil 8 subjek menembak dengan result ujian menembak mesti kena skor 10.9 mata. Okey, macam penembak Olimpik tu Yusof Dikej. Budak kelab menembak punyalah bertarung nyawa, ambil subjek penuh teori menembak, siap kadang-kadang jadi target bot dekat lapang sasar. Alih-alih awak datang bawa slip lulus 2 subjek teori menembak, grade pun E saja ni. Lepas tu Encik, boleh terus dapat tempat dekat akademi ni. bukan semua kursus IPTA guna bahasa Malaysia. Ada yang banyak guna English. So apa guna diorang ni pun lulus bahasa Malaysia dulu. Maksud awak macam pengajian kejuruteraan lah, Ya. sains macam tu. Betul. Budak-budak sekolah menengah kebangsaan bukan kena lulus BM dengan sejarah je tau. Diorang kena cemerlang dalam subjek kimia, fizik, admat yang diorang belajar guna silibus kebangsaan dalam bahasa Melayu. Baru boleh jejak kaki ke IPTA. Nampak tak beza dia? Macam manalah sukan negara ni nak maju. Sana sini diskriminasi. Remaja macam saya disusahkan untuk masuk akademi. Diskriminasi apa bendanya kalau awak daripada kelab manah tiba-tiba nak masuk akademi menembak tapi tak nak guna dasar latihan menembak, lulus 2 subjek menembak tapi dari kecil tak pernah menembak, lepas tu masuk akademi menembak tak belajar menembak pun, kan? Bila kita tanya kenapa, kita pula dikatakan diskriminasi. Wait, encik. Akademi menembak ni bukan bagi masuk ahli kelab pemanah Hoi saja tau. Tu kelab pemanah As-Sunnah Batu 13 pun dapat tempat tau. Janganlah encik nak politikan benda yang baik. Itu kampung saya tu Batu 13 tu. See? Nampak? Remaja-remaja kampung cik dapat belajar dekat akademi menembak terbaik ni. Encik tak nak komplain ke? Takkan kelab saya saja Hoi saja? Jap. Awak ingat kalau budak-budak kampung saya nak bagi muka lah kat awak. Awak ingat saya nak cakap, oh iya ke? Kenapa tak cakap awal? Mana dia orang? Encik tak suka ke budak-budak kampung cik sendiri maju sekali? Sama-sama semua Bukan orang. tak suka. Habis tu matlamat yang betul tak menghalalkan cara yang salah tau. Kalau betul lah matlamat nak bagi peluang sama rata,
Caranya kena ikut undang-undang, ikut dasar, ikut betul-betul. Bukan separuh-separuh, bukan dulu subjek je dah dikira ikut dasar. Roh dasar tu tak ada. Kena hidupkan roh dasar tu daripada awal dulu. Tak kira lah kelab mana As-Sunnah Batu 13 ke, Hoyi ke. Saya rasa Encik tak suka dengan nama Hoyi tu. Encik resis ke? Awak tahu tak yang resis tu macam mana? Macam mana lagi? Apa yang lebih teruk daripada allergic dengan nama Hoyi tu? Dengar sini. Manah. Ya. Manah macam ni tau. Ya, tahu. Bila saya bagi alasan kelab Manah Hoyi kena ikut dasar latihan menembak akademi ni, tiba-tiba awak heret nama kelab As-Sunnah Batu 13. So sekarang ni siapa yang resis? Samalah dengan kemasukan UEC. Orang yang bantah UEC ni tak pernah sekali pun dia orang cakap tak suka UEC. Bukan pasal majoriti Cina ambil UEC, bukan allergic dengan akronim UEC tu. Orang bercakap pasal dasar pendidikan negara. Kenapa tiba-tiba ada pemimpin yang petik nama Tahfiz? Tahfiz pun dapat juga, bukan UEC saja. Janganlah politik kan. So secara teknikal, siapa yang ajak borak pasal kaum, pasal agama? Siapa yang mulakan? Bila orang tertikai pasal kandang babi, orang bercakap pasal alam sekitar, titah sultan. Bukan orang tak suka dengan Cina, bukan orang tak suka babi. Babi comel apa? Ya, saya tahu babi comel. Tak kira lah UEC ke Tahfiz ke. Yang ambil UEC pun mak bapa dia pembayar cukai. Diorang pun warga negara Malaysia. Takkan mereka tak dapat peluang macam pelajar lain? This is discrimination at its best. Jangan nak at its best sangat, okey? Why? Kita kena faham hak warga negara dengan pilihan sendiri. Apa? Anak-anak orang yang bayar cukai tak pernah pun kena blok masuk APTA. Peluang tu dah bagi daripada anak dia kecil lagi. Sekolah jenis kebangsaan tu, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil tu, kenapa tak bagi masuk sana? Bila mak bapak pilih nak masukkan sekolah persendirian, ambil UEC sebab nak silibus lain, sebab nak corak otak dia lain, itu namanya pilihan sendiri, bukan diskriminasi. Setiap pilihan ada harga dia. Takkan masa sekolah nak standard sendiri, tapi bila nak masuk universiti tiba-tiba nak guna subsidi public pula. Bayar cukai tu bukan lesen nak tukar dasar pendidikan negara ke tau. Peluang tu dah ada awal dah. Cuma dia orang ni awal-awal lagi dah left group WhatsApp. Alah, Cik, menembak ke, memanah ke, dua-dua pun target sama. Nak target bullseye kat tengah-tengah tu. Apa beza? Bagi je lah masuk. Pasal pula tak ada beza. Gajah dengan lembu pun sama-sama makan rumput, makan daun. Tapi tak ada pun orang buat kenduri kahwin sebelih gajah untuk buat mulai. Macam ni lah Alex. Kalau awak sengaja tak pergi gotong royong open house kampung awak, kan, di saat orang kampung semua turun padang, memasak, pasang kemah, tiba-tiba bila majlis dah start, awak pula datang minta kambing golek bahagian peha, dengan alasan awak pun penduduk kampung situ. Awak tak rasa malu ke kalau buat macam tu? Tak. Okey, selamat datang ke Akademi Menembak Nusantara. Next.